jaga diri sendiri. Mai, makanlah lagi. Sikit sangatlah kamu makan ni. Tak baik tau biar perut kosong. Saya dah kenyang lah, Bu. Saya nak pergi sama study. Saya masuk bilik dulu Tapi Mai, ibu risau. Kamu makan sikit sangatlah kebelakangan ni. Jangan sebabkan belajar sampai lupa jaga badan. Ibu, saya tahulah apa yang saya buat. Kalau saya gagal, siapa nak banggakan ibu? Siapa nak ubah semua nasib kita ni? Ibu bangga dengan kamu walaupun kamu tak bawa segunung emas. Ibu cuma nak kamu sihat, Mai. Mai, jomlah makan sarapan dulu. Nanti perut kosong susahlah nak fokus belajar. Tak sempat lah, Bu. Saya takut lambat. Kalau lambat nanti malu semua orang tengok kang. Mai, ibu risau. Kalau kamu lapar, macam mana nak fokus belajar nanti? Ibu, cukuplah. Orang dah besar lah. Dah tahu jaga diri sendiri. Ibu, kenapa Mai tu? Asyik marah-marah aje. Ibu tak suka kita ke? Tak. Mai cuma penat. Hati dia baik. Cuma kadang-kadang orang yang terlalu fikir masa depan lupa hargai hari ini. Ibu! Ibu kenapa ni? Mai, kenapa kau duduk seorang-seorang dalam kelas? Kau tak pergi rehat ke? Tak, aku tak lapar pun. Kau ada apa-apa masalah ke? Wajah kau nampak sedih sangat lah. Entahlah weh. Kadang aku rasa hidup ni tak adil. Kenapa orang lain boleh hidup senang tapi keluarga aku kena hidup susah? Ayah aku pun dah tak ada. Aku dah cepat berjaya. Aku nak ubah semua nasib keluarga aku. Tapi badan aku juga agak terasa kosong. Mai, dengar ni. Hidup memang penuh ujian. Tapi kau kena ingat, kau tak boleh lupakan ibu kau dalam semua hal ni. Walaupun ayah kau dah tak ada. Tanpa restu ibu kau, semua kerjaan kau akan jadi kosong juga. Nah, makan ni. Sekurang-kurangnya jangan ambil perut kosong. Terima kasih. Jom kita sama-sama. Ni kan ada dua. Kau satu, aku satu. Cara buka dia, kita kena lekupkan. Doktor, macam mana keadaan ibu saya? Saya tak maaf ya, ibu awak dah tak ada. Penyakit kanser je dah tahap stadium akhir. Hah? Apa? Ibu! Ibu! Mia, mana ibu?
Kenapa kau duduk seorang-seorang? Orang tanya ni, pekak ke? Kak, ibu dah tak ada lah. Semua sebab kau. Kau tak payah nak menipu aku lah. Mana ibu? Ibu dah tak ada. Kau tak faham ke? Kak, terima je lah Kak dengan ibu dah tak ada. Maisara, jika kamu baca ini, mungkin ibu sudah tiada. Ibu sakit sejak lama. Tapi ibu rahsiakan agar kamu tak terbeban. Mai, ibu hanya mahu kamu bahagia. Ingat, ibu sentiasa bangga denganmu.